Mula-mula kita asingkan dulu putih telur. Farah pakai telur grade A. Jadi hanya guna 4 biji sahaja. Kalau anda pakai grade B atau grade C, anda pakai 5 atau 6 biji. Pastikan tak ada sikit pun kuning telur yang terlepas masuk dalam putih telur anda ni. Sebab kalau tak, dia tak akan jadi. Sekarang ni kita dah asingkan kuning telur dan putih telur kita. Kita masukkan putih telur ni dalam mixer. Sebelum tu, pastikan mixer dan alat-alat yang anda guna ni bersih daripada air atau minyak. Sebab nak buat meringue ni, dia kalau kotor ataupun ada bekas-bekas minyak atau air, meringue anda tak akan jadi. Dia tak akan naik langsung. Percayalah. Sekarang ni, kita akan pukul putih telur kita pada kelajuan perlahan dalam masa 3 minit. Supaya dia kembang sikit, lepas tu baru kita tambah gula. Sekarang ni kalau anda dapat lihat, kita punya putih telur dah pun berbuih. Kita tambahkan gula. Farah gunakan gula kasta sebab gula kasta ni dia lagi halus. Jadi jangan campurkan semua, 1 sudu per 1 sudu. Anda masukkan sambil meringue anda ni berputar pada kelajuan yang perlahan. Kita dah campurkan semua gula kita tadi. Sekarang ni Farah akan tunjukkan pada anda tekstur meringue kita. Sebelum kita nak bawa keluar kita punya meringue ni, cara untuk pastikan sama ada kita punya gula betul-betul larut atau tidak, anda calikkan sedikit, anda rasa. Kalau anda masih rasa tekstur gula tu, maksudnya anda kena putarkan lagi meringue anda sampai gula ni betul-betul larut. Kalau tak, nanti pavlova anda tak jadi. Jadi macam Farah sekarang ni, dia tak berapa larut lagi sebenarnya, masih lagi rasa gula tu. Jadi kita kena putarkan lagi sampai dia larut. Farah dah putarkan gula tadi untuk masa yang ekstra supaya gula Farah larut. Sekarang ni Farah akan masukkan bahan-bahan lain. Farah masukkan tepung jagung. Apa fungsi tepung jagung dalam pavlova ni? Tadi Farah cakap tak pakai tepung langsung kan? Sebenarnya pakai je tepung jagung sikit. Tepung jagung ni fungsi dia adalah nak bagi tekstur pavlova kita ni keras dekat luar tapi dia kenyal dan chewy dekat dalam. Kalau anda makan pavlova dekat luar, anda perasan tak? Dia keras kat luar bila anda ketuk tapi dekat dalam dia tu tekstur dia macam marshmallow. Inilah kerja tepung jagung itulah yang buatkan pavlova anda tekstur dia macam tu. Jadi Farah akan masukkan tepung jagung ni. Kalau tak masukkan tepung jagung, pavlova anda akan lembik luar dan dalam. Bahan terakhir, Farah akan masukkan white vinegar, iaitu cuka. Apa fungsi cuka ni pula? Mesti anda pelik macam ni. Kenapa dalam dessert ada cuka? Cuka ni adalah untuk menstabilkan pavlova anda. Kalau anda tak ada cuka, selalunya orang akan masukkan lemon juice dan juga cream of tartar. Cream of tartar, lemon juice ataupun cuka ni yang akan menstabilkan semua partikel-partikel yang ada dalam pavlova ni untuk bagi dia stay. Dia jangan pecah. Jadi anda kenalah campurkan cuka ni. Farah lagi suka pakai cuka sebab senang. Kalau tak ada lemon, tak ada cream of tartar, Farah pakai cuka. Tapi kalau anda tak ada cuka, anda ada lemon je, masukkan je lah lemon tu. Putarkan sehingga sebati. Satu lagi Farah nak pesan, kalau anda pakai cuka putih iaitu white vinegar. Jangan pakai apple cider biasa yang warna coklat tu sebab nanti pavlova anda warna coklat lah, kekuning-kuningan. Kita nak pavlova kita putih dan gebu. Jadi Farah cadangkan pakailah cuka putih. Dah pun siap. Farah nak tunjukkan anda. Macam mana kita nak tahu meringue kita jadi ke tak jadi? Bila anda tarik, dia ada soft peak. Dia stay je. Dan dia berkilat, dan dia pekat, dan dia cantik. Itu maksudnya meringue anda jadi. Sekarang ni kita dah letak semua bahan-bahan. Kita gaulkan semua. Lepas tu kita pipe dia. Farah tak nak buat pavlova besar yang anda semua makan dekat luar tu. Selalu kalau anda pergi kafe, dia letak gedabak sekali macam tu. Farah nak buat kecil-kecil, comel-comel supaya senang bila orang datang nak makan, Farah hidang je satu kecil macam tu. Jadi ini tekstur meringue yang kita nak. Dia macam marshmallow pun ada juga. Sekarang ni kita nak pipe meringue kita atas baking tray ni. Farah gunakan piping bag yang dah siap gunting. Tak payah pakai nozzle. Masukkan meringue. Sebab pavlova yang Farah nak buat ni kenyal dan juga pekat. Bila kita pipe nanti, dia tak lembik, jadi senang nak bentuk. Kita dah ada 3 bentuk ni. Sebab Farah nak mengada sikit sekarang, Farah nak buat bentuk love.
buatlah bulat macam biasa. Okey, sebelum kita bakar, Farah akan buat satu lubang dekat tengah ni. Farah buat lubang dekat tengah ni sebelum Farah bakar sebab meringue ni dia akan kekal macam ni bila kita bakar. Dia tak naik dan dia tak turun. Jadi kalau kita biar bentuk dia macam ni, bila kita letak krim nanti, dia akan melilih ke tepi lah kan. Jadi jangan lupa untuk buat mangkuk pada meringue anda sebelum anda bakar. Dah siap pun, inilah rupa dia. Dia bakar jadi keluar pun macam ni juga. Jadi Farah akan bakar pavlova ni pada suhu 150 darjah Celsius dalam masa lebih kurang 1 jam. Sebab dia kecil-kecil kan, jadi tak payah lebih-lebih lah. Kalau anda nak buat pavlova yang besar tu, anda kena bakar pada suhu sama juga 150 darjah Celsius dalam masa 1 jam 35 minit. Sebab dia besar, jadi kau tunggulah lama-lama nak bagi dia masak. Sekarang ni Farah buat kecil-kecil, jadi tak payah tunggu lama-lama. Ni kita masuk dulu, tapi sebelum tu jangan lupa panaskan oven 180 darjah Celsius. Bagi dia betul-betul panas dulu. Sekarang ni Farah akan sediakan krim untuk pavlova kita. Sebenarnya krim untuk pavlova ni adalah krim yang sama kita akan gunakan untuk Black Forest layer cake kita. Jadi Farah buat je lah sekali, senang nanti pakai je terus. Mula-mula kita putarkan whipped cream. Kita putarkan krim ni pada kelajuan sederhana sampai dia kembang dan pekat. Krim kita pun dah kembang. Jadi ini tekstur yang Farah cakapkan. Bila kita pukul whipped cream, hasil dia mestilah ini teksturnya. Jangan pukul terlalu lama sebab krim anda akan pecah. Jadi dia tak cantik nanti. Sebab kita buat pavlova ni sendiri, anda boleh letak berapa banyak krim yang anda nak. Kalau anda nak lagi cantik, anda boleh gunakan piping bag dan juga nozzle tip. Tapi macam Farah sapu je. Farah nakkan dia punya keselekehan tapi masih cantik. Farah tak letakkan gula dalam whipped cream Farah sebab kita punya meringue base ni pun dah manis. Kita pakai 1 cawan gula tadi. Sebab whipped cream ni hasil dia susu, dia agak lemak-lemak. Jadi dia balance dengan kita punya meringue base kita. Lepas tu kita akan letak buah lagi nanti yang akan rasa masam-masam sikit. Jadi seimbanglah pavlova ni. Dah set sapu krim, sekarang ni kita hiaskan dengan buah yang kita ada. Farah gunakan buah peach. Peach ni dia manis. Kalau anda tak sukakan buah, anda boleh juga gunakan coklat semata-mata atau kacang. Gula-gula pun boleh sebenarnya. Macam-macam boleh buat dengan pavlova ni. Cuma nak dengan tak nak je. Selalunya orang akan gunakan buah strawberry, blueberry. Farah gunakan buah cherry. Buah cherry selalunya jarang dapat. Tapi kalau ada pun, anda bolehlah guna. Sebab ni Farah dapat murah, jadi Farah beli buah cherry ni. Last sekali, Farah letakkan coklat chip. Setengah orang dia suka parut coklat dia, tapi sebab Farah rasa lagi senang kalau pakai coklat chip dan senang untuk anda tengok. Sekarang ni Farah akan siapkan semua pavlova yang ada ni. Lepas tu kita boleh rasa pavlova kita. Dah siap pun pavlova kita. Farah dah hiaskan dengan krim, buah dan juga coklat chip. Sekarang ni masa untuk rasa. Nak tahu kerangupan pavlova ni daripada tepung jagung yang kita guna tadi, kita ketuk dia sikit. Maksudnya dia rangut lah tu. Dekat dalam nanti dia akan kenyal. Letak krim, buah dan juga coklat chip tadi. Part yang paling best. Jadi host bakar ni, inilah semuanya. Kalau anda lihat, inilah dia tekstur yang kita nakkan. Tapi sekarang ni Farah ambil yang bahagian luar dulu. Yang bahagian rangup tu. Sekarang ni Farah akan makan dengan buah. Dia agak liat sebab dia kenyal dekat dalam. Dah. Buah tu dah masam, pavlova ni manis, krim tu macam lemak-lemak sikit. Jadi inilah dia, pavlova. Yang anda beli kat kafe, yang bayar sampai RM10 untuk satu slice tu. Inilah dia sebenarnya, sangat senang. Jadi jangan lupa untuk cuba resipi ni. Suka tak video tadi? Kalau anda suka, jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube Keep Inspirasi.